Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi cara guna IC untuk pembelian petrol bersubsidi RM99 di stesen-stesen minyak. Sebelum ni Cik Ya ada kongsi pakai aplikasi serta, tapi kali ini tanpa menggunakan apa-apa aplikasi. Okey, sebelum tu boleh subscribe channel Cik Ya sebagai sokongan. Okey, untuk pembelian petrol bersubsidi dengan harga RM99 ni, kita ada dua kaedah pembayaran. Yang pertama, pembayaran di pam dan yang kedua, pembayaran di kaunter. Okey, untuk yang pertama ni, Cik Ya akan terangkan yang pembayaran di pam menggunakan kad debit ataupun kad kredit. So, untuk langkah yang pertama, kita masukkan dulu IC kita dekat bahagian yang disediakan untuk lihat kelayakan subsidi. Lepas tu kita tunggu sekejap, kemudian kita keluarkan IC kita. Lepas tu kita tunggu sekejap, seterusnya dia akan keluar macam ni, subsidi layak. Lepas tu kita boleh pilih lah sama ada kita nak isi ikut liter ataupun ikut RM. So untuk video kali ini Cik Ya akan isi ikut RM. Seterusnya keluar macam ni, kita pilih berapa jumlah yang kita nak isi minyak kereta kita. Contohnya Cik Ya ambil RM50. So kita klik lah dekat RM50 ni. Lepas tu kita buat pembayaran macam biasa menggunakan debit card ataupun credit card. Seterusnya akan keluar macam ni, approve ataupun dulu. So dah selesai. Kita dah boleh isi minyak kereta kita macam biasa. Okey, untuk kaedah pembayaran melalui kaunter, sama juga. Kita ke kaunter, kemudian kita bagi IC kita ke penjaga kaunter. Seterusnya dia akan scan IC kita menggunakan mesin yang disediakan. Bila dah semak kelayakan, kita boleh bagi tahu pam mana kita nak isi. Lepas tu kita boleh bagi tahu berapa harga yang kita nak isi. Seterusnya kita dah boleh isi minyak macam biasa. Sekian saja perkongsian Cik Ya kali ini. Jumpa lagi next video. Bye.